Hi guys, welcome back to the next episode. Episode kali ni macam biasa, kita ada game lelaki versus perempuan, betul ke tidak? Hari ni kita ada tetamu-tetamu istimewa. Kita boleh start dengan orang yang kali kedua lah. Okay. Saya Putra, saya bekerja sebagai takaful advisor dan saya berstatus single. Macam minggu lepas tak single? Minggu lepas single juga. Takut. Alamak. Minggu lepas single juga. Alamak. Next. Okay, hai. Saya Ki, saya freelance je and saya dah taken. Oh, thank you. Ya. Caca. Hai. Hai, saya Aira. Saya freelancer juga and saya dah taken. Kali ni semua taken. Ya, betul. Lelaki je Saya single. berteken kak Aku tak kau single. Hai, nama saya Tak Arin. siapa nak kau? Saya tak bekerja dan saya sepengulah. Umur saya 21. Allah. Single ke tak? Oh, saya single lah, single. So lelaki single lah kali ni. Lagi. Tak ada siapa nak ada orang, ada orang single je. Bukan tak ada siapa nak Tak, kita orang ni terlalu mahal untuk dia kita orang kena pilih yang Alah, kau kita kena pilih yang cakap. cantik-cantik sikit lah. Okay guys. Maintenance sangat. Okay, sambil-sambil kita nak tanya soalan ni, korang dah boleh start rasa Maggi istimewa kita buat ni dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Baca doa doa dulu. dulu. Baca doa dulu Arin. Okay, paling tinggi. Paling tinggi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabana. Amin. Allahumma Lulus. barakatilah. Okay, soalan pertama. Perempuan setia selagi lelaki mampu memberi apa yang dia nak. Betul atau tidak? Tak betul. Betul. Dah bagi apa dia nak pun dia tak setia ke? Dia minta ke orang lain? Tak ada. Betul lah. Memang. Betul. Memang nak effort. Alah, tak ada. Orang dah bagi pun. Kalau kau sayang perempuan, kau kena bagi. Orang dah bagi pun. Aku dah bagi apa? Kau dah bagi. Orang dah bagi pun kau minta kat orang lain juga. Macam mana kau tahu kau buat Kau live ex aku. Aku tak boleh. Tak ada. Kita nampak dah. Lelaki tak bagi effort, kita dah bagi peluang. Sebab dia memang tak boleh dengan dia memang tak boleh dengan perempuan. Saya tak nak lebih-lebih. Nanti gay. kalau saya lebih-lebihkan, oi. Wah, Lazim, tak apa guys. Zaman fitnah berluasa. Saya okey je. Tadi kau cakap kau belakang tadi. Hey! Kau je. Bapak tak cakap dah. Tapi kita nampak lah kat sini kan. Dia dah ada orang lain, kau tak ada orang lagi. Nampak kat sini nampak. lagi. Tapi dia putus lah dia. Kau tak tahu dia setia dekat dia. Aku tunggu dia tapi dia tinggalkan aku. Nampak dia tunggu aku, nampak? Siapa yang setia? Betul tak guys? Siapa yang setia kat sini? Perempuan yang setia, lelaki tinggalkan Tak, kalau dia. setia Tak, takkan dia ada orang baru lepas lain. break. Kita dah baru lepas break. Dia baru je lepas break. Dah Dia 3 kali baru break. break, Dengan orang baru dia. Tak ada. Kan aku cakap fitnah ni berluasa. Zaman fitnah kan, zaman fitnah. Faham ya. Perempuan. Lelaki setia selagi perempuan masih menarik di mata dia. Betul atau tidak? Dah tengok perfect ni kan? Nampak tak dia reflect? Orang memang reflect. Cakap nak yang natural beauty. Betul lah. Kejap, diam. Dia orang pehodoh, tak adalah yang semana pun. Duit pun sikit, ada hati nak yang lain. Dia cukup lawa tu. Kalau aku lawak, at least aku setia. Okay, macam ni. Kita orang setia bila perempuan tu masih menarik di mata kita orang. Yeah. Tapi Sampai bila? Okay, kalau kau dah kahwin, dengar. Kalau kau dah kahwin, kau sabar. Kalau kau dah kahwin, bini kau dah tak menarik. Kau nak ceraikan dia macam tu je ke? Kau cakap. So macam ni, perempuan kena be menarik Okay, Mai. lah depan mata kita orang. So Duit jangan ada tak? Duit Dah bagi maintenance ada duit tak? Mana duit? Tunjuk. Perempuan yang bagus salin perut gelepek. Kau nak bagi maintenance tak ada? ada. Mana? Kita bagi dia terapi. Lelaki setakat cakap je, tak ada buat pun. Ni semua cakap je. Tak ada buat pun. Tak. Kalau perempuan lalu dia tengok macam mana? Tengok. Macam ni. Suka yang buang muka dan jangan cuek nanti malu dinona. Mana ada? 360 darjah. Cakap nak yang natural beauty. Pakai makeup. Pakai makeup dah cakap macam ni lah. Nampak aku tak tengok Mai. Tengok aku.
ambil gambar kita simpan tengok lama. Mana dua tengok awet lalu asal? Korang macam ni. Korang jumpa lagi sama kuno. Maksudnya korang tengok dekat Insta semua screenshot simpan di galeri lah. Mana Mana ada? Mana ada? Buat stop. Nampak tak? Mantap. Reflect. Baru lagi single lagi. Move on. Sebelum dia kena rembat. Perempuan biasa ada backup option. Betul atau tidak? Betul. Backup option sekarang dia tak taken. Tak. Itu yang membuktikan perempuan yang banyak backup option. Memang rasa backup option. So sekarang ni kau taken ke single? Taken tapi. Taken kan? Sebelum ni kau dia kan? Diam. So sekarang dia ada backup option kau lah. Betul. Okey, Bangka dengar sini. Jangan tipu lah. Okey, dengar sini. Saya mau cakap. Bukan. Okey, kenapa aku taken? Sebab lelaki yang dengan aku sekarang ni, dia mampu mengubahkan hidup aku. Lagi dengan aku sekarang ni. Kau yang tak mampu lah. Kalau kau mampu, kenapa kau tinggalkan aku? Aku begging dekat kau, tapi kenapa kau tinggalkan aku? Kau cakap sekarang. Aku beli es krim apa? Aku mampu lah. Ada seramanya aku. Tak bagi aiskrim tak bersyukur. Tak, benda ni dia borak pasal backup kan? Betul tak? Aku putus dengan dia, member dia semua berlambak kumpul kat aku kan? Macam ni. Dia tipu. Patutlah. Itu semua yang kumpul kat kau tu semua backup plan dia. So betul lah ni. Guys, saya nak jadi duta Maggi. Yang kumpul dekat tu perempuan lah, kawan-kawan aku. Perempuan. Bukan, saya So tak dia lesbian lah. Astagfirullahaladzim. So, yang sekarang ni lagi handsome ke? Yang sekarang ni lagi handsome ke? Tak tahu dia. Saya bukan nak cakap apa lah. Kalau nak, maaf cakap. Maaf cakap, saya lagi handsome daripada dia. Lepas tu kelihatan Bukan. pada rupa. Bukan. Tak, dia kalah level. Serius kan? Tak apa kalau level, at least dia boleh So macam betul mana. lah. Laki action daripada dia. Boyfriend dia tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Sekarang Kesan kau. Dia nakak. Kau ni benar. ini kali kau kalah lah. Memang kau kalah. Kau kalah lah. Tak ada rupa, Irfan tak ada. At least dia ada rupa. Ada rupa lah. Kenapa? Ada rupa ni. Jap. Nombor dua. Jap. Sekarang ni. nombor dua semua Sekarang ni yang ni mengaku yang boyfriend dia kalah level. Tapi yang ni kata boyfriend dia ada rupa. Maknanya dia ni suka boyfriend dia ni. Bro. Nampak sangat dorang dua ni geng belakang ni sebenarnya. Move on. Pedas siul. Sengit. Lelaki akan curang kalau yakin takkan kantoi. Curang. Tak ada lah. Betul. Lelaki aku curang. Bila masa aku curang? Okey guys. Penonton semua. Kau itulah dia curang. Lelaki curang. Tadi cakap apa? Sepanjang dia dengan girlfriend dia. Okey, contohlah. Okey. Dah. Dia dengan girlfriend dia. Bila dia ada masalah dengan girlfriend dia, dia pergi jumpa kawan perempuan dia. Itu dikira curang. Curang juga. Kawan. Curang ke? Kawan dia. Kawan. Okey, cuba kalau perempuan. Kalau perempuan curang kan? Kalau perempuan. Kalau ex kau kita tak cakap apa? Penipu. Tak kerja. Kalau masing-masing faham tak apa. Okey, kau cakap curang kan? Maknanya memang curang dengan kau. Aku curang dengan kau. Kau ramai lah punya. Kau puja sebab kau pergi cari dia. Kau pergi jumpa dia. Dia tak pergi jumpa kau. Kau yang cari aku. Kau yang cari. Ya Allah. You layan tak? Tipu. Kau layan. Move on. Perempuan lebih mudah move on sebelum relationship tamat. Sembang. Tak sembang. Bukan maksudnya lelaki tak sayang kita. Sebab lelaki cepat move on. Maksudnya lelaki dia boleh tinggalkan perempuan tu. Betul lah. Betul. Kalau lelaki cepat move on, kenapa dia masih single dan kau sekarang taken? Dia dah taken dulu lah sebenarnya. Ni terbalik lah. Ni terbalik Dia cakap perempuan lagi senang move on, bukan lelaki yang kau libatkan lelaki ni. Dah, kau salah main cakap je. Aku cakap tak tadi. Kalau dia tanya A, B, C, kau jawab F to Z. Dia jawab 1, 2, 3 aeroplane. Tak kena. Kalau lelaki Melayu. Jawapan tak kena kan? Kita yang perempuan ikut rupa. Betul.
Tak, inilah satu fakta yang salah lah. Sebab Kau Dengar, jangan dengar. macam-macam ni Sabar, aku sabar, sabar. sekarang ni. Kalau kita orang layan perempuan sebab rupa, takkanlah kita orang layan mak kita orang baik tu macam tu pula. Kau tak payah comparekan kau dengan mak kau. Tadi kena berani dengan sebab Dia orang iri dengan kau ke sekarang ni tak kan? relate lah dia mak. Kau sekarang ni Relationship girlfriend kau. Girlfriend kau ke? Mak relate kan? Hello, kau nak kahwin dengan mak kau ke? Tadi tanya relate tak? Relate Yelah, lah, related lah. Mak, apa maksud relate? Tak faham. Tak faham maksud relate. Aku yang separa perempuan pun kau okey je layan dia. Perempuan? Sama juga kawan aku yang separa lelaki pun. Normal kat Malaysia ni dah ada 49% yang separuh perempuan lah. Maafkan kau ke dia orang? Normal lah tu. Okey, akan senang. Mana kau dapat 45%? Aktiviti Statement. Perempuan layan lelaki ikut poket. Betul. Betul bro. Aku pernah tolong ex aku daripada zero sampai sekarang. Betul. Dia pun aku. Dia pun kena tinggal. Aku bukan Ya, betul. Hantu. Tak betul, tak betul. Kita orang pergi kedai aiskrim. Saya beli aiskrim biasa, aiskrim putih. Dia minta Magnum kan. Saya tak suka Magnum. Saya kau yang minta Magnum. Kau lah ex aku. Jada. Kau. Aduh. Tak ada tahu. Magnum. Aduh, saya tak suka Magnum. Dia penipu. So betul lah. Tak betul, tak betul. Dia memilih. Benda ni fakta sebab Tak buat dulu ex saya aku. belajar, saya Tak ada, belajar. tak ada, tak ada. Awak saya semua mana? Ex saya semua tinggalkan saya macam tu ke. Lepas saya dah kerja, sekarang dah jadi manager, barulah diorang layan saya. Oh, you sekarang single kan, nak kahwin kan apa semua. Okey, saya pergi tak kita orang. Perempuan lain pun sama je. Tak sama. Kau je kau. Tak bagi ex aku macam-macam. Saya ni effort keluarkan duit. Dia tak ada duit minyak. Saya bagi dia duit minyak. Saya tak. Kau diam. Perlukan duit untuk Dia minta duit minyak, saya bagi sebab saya sayang dia time tu. Kau cakap. Kita orang bagi sama rata. Okay, Sebenarnya kita orang bagi sama rata. Kau pasti dah Lepas tu tiba-tiba dia berkira RM30. Alah, takkan RM30. Saya tak berkira kalau dia buat baik dengan saya. Masalahnya dia buat tarik. Memang saya berkira lah. Dia buat macam mana? Memang buat tahi lah. Muka dah macam tahi. Privilege is real. Kalau macam tu aku tak boleh make up lah. Itu perempuan pilih apa? Kita orang akan pilih lelaki tu. Dia berduit sebab nanti Munafik. siapa yang nak Memang halalkan kita sembang, orang? kaki sembang. Nak halalkan kita orang guna apa? Guna daun Mana ke wallet tak aku? kan? Mana wallet aku? Duit aku habis kat dia. Kita orang wallet tu kan? Ada mas kahwin memang wajib. Mana ada guna jawab mas kahwin? Move on. Kau tak move on ke? Move on. Memang. Lelaki dia tak ikhlas bila mencintai. Ni mula-mula dia nampak perempuan tu cantik, dia nak try lah. Kalau dapat-dapat lah, kalau tak lah. Lepas tu kalau dia dah dapat, dia dah habis penasaran dia. Dia buang macam tu je. Bila perempuan tu dah sayang, dia tinggal buat macam tu je. Dia habis apa? Dia dah habis penasaran dia. Okay, bagi saya masuk Masuk, kita masuk. sebagai lelaki, kita sayang perempuan ikhlas. Kalau tak percaya tengok owner. Kita sayang perempuan ikhlas. Begitu macam mana kita sayang mak kita, begitu juga kita sayang perempuan. Sebab mak, kalau kita tak sayang perempuan dengan ikhlas, maknanya kita pun tak sayang kat mak kita. Okey, sekarang ni. Sabar. Jap. Sekarang ni contoh-contoh lelaki tu dah ada dekat sini. Okay guys, kalau betul lah saya tak ikhlas guys. Macam mana saya boleh tahu nama panjang dia guys? Kau jangan tipu. Kau tipu nama panjang aku. Tiba-tiba dia tampak. Okey, Banyak jap. kita saling Kalau faham. betul dia tak Ada. ikhlas, Aku yang tak pernah tengok ex aku. Jap. Tak, dengar. Kalau betul dia tak ikhlas kan, Kenapa dulu kau minta aiskrim putih, dia beli aiskrim Magnum juga? Dia tak pernah belikan aku aiskrim lah. Dia tipu. Mana ada ni kau? Tapi dia wanita kan? Tapi kau tak sayang dia kalau dia bukan mak kau. Sayang. Tak. Sayang. Macam mana kau boleh tahu dia mak kau? Dia Kita kena prihatin dengan orang yang lebih tua. Tak ada. Bukan, sebenarnya kita tengah cakap pasal girlfriend kau. Oh, girlfriend lah. Ada pernah ada girlfriend ke? Pernah. Sayang tak? Kenapa? Sekarang? Sekarang tak ada. Sekarang sayang tak? Sekarang tak sayang lah. Cuma tak rindu sayang. lah. Gampang. Itu menunjuk
tunjukkan kita ikhlas sayang dia. Walaupun dia tak ada di samping kita, kita tetap mengingati dia. So sekarang ayat tu betul lah, lelaki sayang perempuan tu ikhlas. Tak semua, maybe kau seorang je kot dia tak. Sebab dia ais Ex kau. aku mana? Ex aku tak. Memanglah kau ex aku sebab kau ni memang tak ikhlas cerita kat aku pun time tu. Sayang tak lagi. Tak lah sebab saya dah berpunya dah berpunya. saya Maybe tanya. lah. Tak. Sebenarnya dia dah ada dah orang lain selepas saya. Ni kau kan. Sabar kan itu. Perempuan lagi susah puas hati dalam relationship. Betul atau tidak? Betul. Kadang-kadang tak payah cerita banyak lah, tak payah cerita effort lah, tak payah cerita ni lah. Kadang-kadang kita bawa dia pergi makan pun dia tak puas hati. Ini benda simple lah kan. Kadang-kadang kita buat makan, Kau je yang tak puas hati. kita dah datang. Kau je yang tak puas hati. Sabar. Sukia. Dah bawa makan sukia pun dia tak puas hati juga. Ex kau je Tak yang puas hati juga. Kalau macam Ya tu, asyik tak sukia je, bosan lah. Ex dia je. Ex kau lah. Ya. Masalahnya dekat ex kau je. Okey lah. Ya, at least kita orang bawa. Tapi tak apa you. Diorang cakap apa-apa kat you. I tu tak ingat you. Jangan diorang bergaduh. Dia suka bagi-bagi. Lagi banyak berkorban tapi tidak dihargai. Betul. Itu betul lah. Itu tak dinafikan lah. Itu tak dinafikan lah. Kita ada Lelaki berkorban. lagi banyak berkorban tetapi kurang dihargai. Ya guys, saya banyak berkorban Secara guys. jujurnya kita buat Lain mungkin. kita buat 10 benda. Tapi kita tak tunjuk lah kan. Kita tak tunjuk semua lah. Asyik kita orang je menang kan. Kita Kau orang tak tak tunjuk benar-benar. semua lah. Kita orang tunjuk 2-3 benda. Sebab takkan kita nak tunjuk semua benda kan. So tapi dia nampak 2-3 benda. Oh you buat benda ni je untuk I. Kenapa dia macam ni? So sebenarnya dia tak tahu ada banyak lagi benda yang kita buat dalam diam. Contohnya macam mendoakan dia menjadi jodoh kita. Bagus lah ni. Okay, move on. Okey, bagi saya pula. Kita bagi contoh pasal aiskrim tu lah. Dah cukup lah pasal aiskrim. Aiskrim tu je dah tipu dah masalahnya. Tanya perempuan lagi banyak berkorban daripada lelaki sebab okey ni saya bagi contoh saya lah Okey saya ni dah banyak berkorban untuk dia. Dia susah saya tolong. Aku lah. Memang aku sebab kau je target aku sekarang ni. Berkorban untuk dia. Bukan. Okey, saya dah banyak tolong dia. Dia susah saya tolong. Saya cerita dia susah saya tolong tapi bila saya dah buat semua benda tu dia tak hargai pun. Dia tak hargai lah. Dia yang tak hargai. Tapi bukan boyfriend baru ni perempuan. hargai tak? Hargai saya. Hargai saya. Ya. Boyfriend yang baru ni Oh, hargai ke tak ni? Okay guys. Betul lah ayat yang tadi lelaki dah buat macam-macam benda tapi perempuan memang tak reti hargai. Betul lah benda tu. Tengoklah contohnya boyfriend yang baru pun dia cakap macam tu. Ex dia ni nanti dah break dengan boyfriend ni pun dia cakap benda yang sama. Dia cakap dia butuh tau. So kesimpulannya benda yang dianjurkan itu ialah fakta. Perempuan memang tak tahu hargai effort lelaki. Perempuan lagi muda dapat berganti. Betul atau tidak? Tak betul sebab kau je dah banyak tukar-tukar Saya sebenarnya niat nak berdiam mak Ni dia. lah contoh dia, ni lah Makan. contoh dia. Saya sebenarnya niat nak diam mak dia. Tapi contoh dah ada depan mata. Korang dua ex kan? Single lah? Tinggal. Taken kan? Dia dah ada orang dah selepas aku. So guys, tak payah cakap apa lah. Perempuan memang macam ni. Dia kalau nak dapat lelaki lain, Kejut. Aku pun terkejut mak cakap. Ada girlfriend 2 kali. Oh my god. Ini lelaki zaman sekarang. Mulut boleh kata, hati siapa tahu kan. mulut boleh kata. Betul. Baik. Ayat selamat tu. Bobos. Lebih susah dapat peluang kedua. Betul atau tidak? Betul. Betul, lelaki susah dapat peluang kedua. Walaupun kita buat salah kecil je. Sebab perempuan ni memori dia kuat tau. Dia susah nak bagi kita peluang kedua. Tapi kalau perempuan buat salah banyak, kita boleh je bagi peluang. Sebab itulah talak itu jatuh kepada lelaki tau. Kalau salah kecil tu ditanam mulut setiap hari, jadi salah besar lah. Bosan tau nak cakap benda sama Tak, hari-hari. sekarang ni peluang kedua. Kan? Bukan peluang ketiga, bukan peluang keempat. Sekarang ni peluang kedua. Maaf, andai kau terluka. Peluang kedua. Betul tak? Bukan peluang kedua, bukan peluang ketiga. So perempuan pendek kata perempuan memang susah nak maafkan orang ah. Okay, setakat ni kita perasan yang perempuan memang tak faham soalan. Memang lurus bendol. Peluang kedua. Faham? So perempuan Macam ni siapa you bagi peluang kedua kat dia tak? Mana ada? Sebab kita tak kejar dia. Dia nak kejar kita. bukan belakang. Tak boleh nak selamatkan. Kalau perempuan sakit. Mana ada? Perempuan ini
lelaki yang susah dapat. Betul atau tidak? Betul. Ni lah orangnya. Betul tak? Lah, kau paling senang nak dapat nombor. Memang paling Kau yang paling senang dapat. Dia je dah banyak. Tak nombor phone. Okey, nak ambil nombor phone. Okay guys, nak tahu tak dia ex dia ada berapa? Ada 20. Saya boleh kira ex dia sebab dia pernah cerita semua benda dekat saya. Ex dia ada berapa? 18. Okay, time tu saya kenal dia. Ex dia ada 18. Sekarang ni 18, 19, 20. Saya 19, yang si siapa tu 20. Kau backup dia. Ex dia ada 20, babe. Tak, soalan sekarang ni adalah lelaki susah nak dapat kan? Bukan. Perempuan susah nak dapat lelaki tu kan? Maknanya lelaki akan hargai perempuan yang susah dapat. Sekarang dia burak apa ni? Apa yang dia hargai ni? Okey, bang. Ulang soalan. Sekarang okey lah. Perempuan suka lelaki yang susah dapat kan? Betul. Okey, saya susah dapat. Okey, bagus. Dan takkan dapat. Okey, baguslah kalau macam tu. Tapi masalah tak ada pun orang yang suka. Sebab Lelaki ni lagi pentingkan kawan daripada pasangan. Cakap betul. Ya. Perempuan boleh tinggalkan kita anytime, tapi kawan tu yang akan ada dengan kita anytime. Dengan kau ni siapa? Bini kau kan? Belum yang bini ada lagi. dengan Yes, sekarang kita cerita pasal akan datang. Okay, perempuan takkan kekal dengan kita kawan-kawan. Okey, nanti kalau kau dah kahwin nanti kau Tak, siap. pendek kata semua yang hidup pasti akan menemui kematian. Hanya kahwin Termasuklah relay kita. Okey, kepada lelaki-lelaki kat luar sana, kalau korang lebih penting kat kawan-kawan korang, korang pergi kahwin je dengan kawan-kawan korang tu. Kalau jumpa perempuan macam ni kat public, buanglah. Girlfriend hari-hari minta masa. Awak dah balik ke? Keluar pergi mana? Tahu kat dekat mamak dengan kawan main ML. Tak reply chat. Apa hal? Lepas tu circle pula yang jenis, weh tengok awet tu. Kau try awet kau bukan tahu. Yang tu selalu sangat ada. Sekejap. Apa? Siapa yang buat macam ni? Siapa? Ramai? Yang kau cerita ni ex kau ke? Tak, bukan ex aku je. Bukan ex kau je. Bukan lah. ex aku je. Ex kau ramai lah. Ramai Ex lagi. kau tak ada value kau macam Kau dah habis pusing ah? Dah habis pusing. Dah habis pusing. Maknanya Dah nak kahwin. salah pilih. Asal lah? Salah salah pilih. Sebab dah habis pusing dah aku dah nak kahwin. Kau single kan? Kau single kan? Sebab kau tak habis pusing lagi. Sebab aku tak habis pusing lagi tak? Kau orang tak nak tengok kau. Perempuan lagi pentingkan perasaan sendiri. Betul atau tidak? Selfie. Betul. Selfie. Perempuan tu penjual ikan. Selfie. Okey kak. Nak kak. Silakan kak. Selfie nampak. Selfish. Tak adanya nak 50-50. Ya, betul. Kita orang kesiankan lelaki tu. Pentingkan diri bukan daripada segi duit je. Pentingkan diri Yelah, kadang-kadang. tak penting satunya. You tak faham ah. You salah satunya. You tak faham ah. I nak kena faham you. Kau lah yang kadang-kadang lagi. Macam kita orang tu kena. Asal lah kita minta maaf. Sebab kata dia nak lelaki gentleman kan. Nampak tak selfish? Banyak memilih. Tak boleh terima apa seadanya. Ambil kau. Pentingkan diri. Okey, kejap. Ya, Dari soalan guys. Dari soalan guys. Kita menang lagi. Tak menang pun lah. Tak menang lah. Tak menang. Perempuan yang susah terima kekalahan. Tak pun ye. Lelaki lagi susah. Lelaki hanya dihargai bila berjaya. Betul Tak. atau tidak? Okey, kat sini dah banyak. Dekat TikTok dah banyak. Diam. Sabar. Yang kes tu ramai banyak tu. Lelaki punya pasal. Yang lelaki kecil aim dengan perempuan lain tu. Ya. Okey, sabar. Yang ini dia bagi duit dekat laki dia tu. Lepas tu laki dia curang. Bila Okey. nak cara nak Sekarang hargai ni- kalau tak ada effort. Jap. Sekarang ni kan. Korang cakap lelaki tu curang. Betul. Habis perempuan tak curang lah. Cakap pasal lelaki curang kan? Okey, sekarang ni lelaki tu curang dengan lelaki ke atau curang dengan perempuan? So perempuan pun curang ah. Perempuan pun curang ah. Okey, apa cerita pula kes perempuan nak liau-liau kat Times Square? Itu sebab. Bukan. Itu sebab. Kau dah backup. Kau dah backup ah. Oh, pasal perempuan dia pasal perempuan dia walaupun curang betul. Bila masa perempuan? Walaupun perempuan curang je betul. Laki curang semua salah. Kita kena tahu Sat Yau tu. Kita kena tahu Sat Yau tu lelaki tu yang gatal dulu ke ataupun Yau tu yang gatal dulu. Kalau lelaki tu perempuan tu kat sini, bini dia dah datang. Sekarang ni lelaki tu yang pergi menggatal dengan dia. Bini dia dah datang. Tak, sekarang cerita dia bini dia dah datang dah bagi tahu kat perempuan tu jangan jumpa laki aku lagi. Tapi perempuan tu jumpa juga. Sebab So perempuan tu yang gatal. Perempuan tu yang gatal. Okay guys. Kenapa Ki protect dia? Sebab Ki kawan dengan perempuan tu kan. So kesimpulan dia perempuan pun ada curang, bukan laki je. Perempuan tu jumpa lelaki yang sama kan? Aku tanya kau. Perempuan Move on. Perempuan nak jatuh cinta
pada layanan, bukan orangnya. Lelaki suka bagi harapan. Contoh dia. Lelaki suka bagi harapan. Sekejap, aku makan Maggi susu asal dah macam orang mereng ni. Kau ada letak apa-apa dah? Soalan. Kau makan Maggi ni. Oh, dah siap. Kan boleh jatuh cinta dengan layanan seseorang, bukan sebab orangnya. Betul. Betul lah. Betul. Maknanya kalau lelaki lain-lain dia macam tu, maknanya dia terus jatuh cinta dengan lelaki tu lah. Mungkin lah. Lepas tu dia buang kita terus lah. Mungkin lah. Engkau tidak suka buang perempuan. Tadi dia Wah. cakap betul, sekarang dia cakap tak. So perempuan memang kaki spin lah. Ada tak ayat? Ada tak soalan perempuan kaki spin? Dia cakap lelaki jatuh cinta dengan lelaki tu, orang cakap pasal layanan. Jatuh cinta Ya. dengan layanan. So kiranya kalau ada lelaki lain layan korang elok, korang terus jatuh cinta lah lelaki tu. So jatuh cinta memang manis. Tak jatuh cinta dengan lelaki tu. Okey, jatuh cinta dengan layanan dia fikir macam kan best kalau lelaki aku layan dia macam ni. Okey. So kan best kalau lelaki aku layan macam ni. Oh, kalau dah kahwin pun macam tu ke? Tak adalah siapa yang dah kahwin. Siapa So suruh lelaki kiranya tak ada perempuan efek? boleh cinta dengan ramai lelaki lah. Asal nak cinta dengan ramai lelaki? Tadi cakap pasal keyword apa layanan kan? Keyword layanan. Nampak tadi cakap pasal lelaki orang kata Keyword layanan. habiskan. Keyword dia jatuh cinta dengan layanan. Ulang balik Ya. soalan. Bukan sebab orangnya. Bukan sebab orangnya dengan layanan. Sekarang ni- Faham bahasa Melayu tak faham bahasa Melayu? Ada explain ke tak? Cinta dengan layanan. Layanan. Jatuh cinta. Jatuh So cinta. kiranya walau Jatuh cinta dengan layanan. So Boleh kiranya jadi. kau sanggup Kau nak diam, compare kau diam. lelaki. Kau diam, Jap. Kau diam, Jap. Yang lain kau elok. So, Okey. contohlah tengok K-drama. Tengok K-drama, lelaki tu layan perempuan tu dalam drama tu baik. So kita jatuh cinta dah dengan dia punya layanan. Tak faham ah. Dengan movie. Okey, macam ni. Contohnya dalam drama tu ada contohlah K-drama kan. Perempuan memang kau Kau pilih. diam Zap. Dia layan perempuan tu baik bagi dia soft Cakap-cakap spoken. manis. Ha. Cakap Contohnya- awak okey ke? Awak dah Boga makan siput. ke? Sarangnya yang boga siput. Lelaki lagi banyak kontrol pasangan. Betul atau? Hey, Dah lah. 76% narsistik adalah lelaki. Kalau kita kontrol korang. Kalau kita kontrol korang, kita nak buat korang ni macam anjing ah. Perempuan lagi kuat kontrol lelaki sebelum kahwin. Selepas kahwin barulah lelaki ambil tanggungjawab tu. Yelah, bagi Betul saya tak? cakap boleh. Sebab Waktu lelaki kenapa sedar kita nak diri. kontrol? Kita Buat belum apa? halalkan dia lagi. Kita Dah tak bagi layak makan nak cukup kontrol lah. dia. Tapi perempuan, kita keluar main game dengan member pun tadi dah ada cerita tu kan. Keluar main game dengan member, main ML pun dia boleh cerita. Bila kau nak balik, bila nak ni, bila Dah nak kalau tu. sampai 3-4 pagi. Kontrol. Dah kalau 4-3 pagi. serabut. Okey, bagi saya pula lelaki lagi banyak kontrol daripada perempuan sebab dia. Ya. Sebab apa? Sebab ex saya. Masa saya Point dia tembak kau. Tahu kau red flag tu dia tembak. masa saya dengan dia dulu kan. Okey, dia asyik tudar je macam. Bukan temu drama kan. Kau nangis. Okey. Apa tadi weh? Dia buat end drama. Tengok guys, dia tengah nak mengubal cerita guys. Okey. Kontrol. Lelaki lagi banyak kontrol pasangan sebab okey. Aku dah faham kenapa Lelaki dia tu cepat lupa, Satu lagi dia tak betul. Hari ni lupa buat ubat pula tu. weh lelaki yang suka kontrol lah. Bukan suka kontrol. Perempuan selalu ada pilihan. Tapi mengaku tak ada. Betul lah. Betul. Tak betul. Kadang-kadang dia follow lelaki ni. Perasan tak kadang-kadang perempuan selalu buat status hantar muka dia buat TikTok semua. Sebenarnya ada nombor baru lelaki yang dia Lelaki bosin. pernah Target buat macam tu market. Lelaki pun sama juga Target Lelaki market. pernah buat Lelaki macam tu pun ke? contohnya dia. Macam mana kau tahu macam tu? Kau pun sama? So lelaki pun pernah buat macam tu. Macam mana kau tahu? So maknanya betul lah. It's a fair lah. Sebab Benda saya tu tahu fair. perempuan yang bagi tahu benda ni. Siapa perempuan yang bagi tahu? Asal perempuan nak bagi? Member perempuan lah. Aku kalau post video baru je kan. Aku nak approve lelaki yang baru tengok. Baru save nombor aku ni. Sebab tu lah aku post gambar Benda baru. normal. Manusia buat kesilapan. Alamak. Lelaki selalu bagi alasan dia busy. Tapi sebenarnya dia dah lost interest. Betul atau tidak? Betul. Let reply apa semua dah sebenarnya dah tak. Tahu-tahu dia pergi buat hal sendiri. Dia tinggalkan pasangan dia macam tu je. Minta break, kata nak apa ni orang Nak kata fokus. nak fokus Apa, study tak lah, tahu. nak fokus kerja, nak taaruf je lah. Lebih baik Rupanya kita kawan gamon. je dulu. Rupa-rupanya gamon. Bagi dia orang vegan. Okey.
Kalau kita bagi Awak ada apa pun nak cakap kau? Cakap. Sebab setahu saya awak yang macam tu. Awak cakap sekarang. Awak cakap awak. okey. Dia macam ni. Sabar dulu. Dia macam ni. Bila kita bagi tahu kita busy, dalam dunia seorang manusia ada 24 jam ke. Dan kalau dia minta 20 jam 4 jam lagi kita nak buat apa? Takkan gitu. Ha? Kita lepas 20 jam. 20 jam dia nak OTP pernah tengok ah on call yang sampai 24 jam apa semua kan. Tu tak Kan? matang. So kita cukup call dia waktu malam, time tu kita dah penat nak tidur lepas tu dia kata tak ada masa you ni so busy. Petang memang lah kita kerja, kita nak halalkan dia. Betul tak? Dia dah kena halal kena. Tak, kau dengar tak? Kau dengar tak dia cakap? Dengar dia cakap. Dia cakap pasal kau. Ha. Aku tak payah cakap pun dia tahu dah pasal kau. Nampak? Aku wakilkan dia. Kau takkan tinggalkan aku macam tu je. Ini tak. Apa ni? Tak, dia tinggalkan kau sebab kau tak faham dia busy masa tu. Dah. Tak busy. Kau tak tahu mana satu speed. Apa yang Saya nak bagi tahu. Tengok colour baju Saya nak bagi tahu. Dia cakap saya tak busy. Padahal hari-hari pergi liga bola sepak. Dia tahu benda tu. Main bola sepak sampai 20 jam ke? Zeki. Ya weh, banyak weh. Dia ni kaki spin sebenarnya. Move on. PJ Kita spinner. hampir-hampir ke soalan-soalan terakhir. Push. Okey? Awal lagi ni. Betul meja. Betul kan? Behave. Perempuan sebenarnya susah difahami, betul atau tidak? Tak. Senang je nak faham. Jujur cakap lah. Jujur cakap lah. Laki aku pun dah jawab Jujur apa? cakap lah. Kalau tadi dalam video ni ada tag yang dorang kita tak faham sebenarnya. Tolong masukkan Serius. Kita tak faham. Move on. Ini soalan terakhir Soalan terakhir. Yep. Dalam relationship, perempuan pegang kuasa memilih. Okey? Tetapi lelaki pegang kuasa untuk menentukan betul atau tidak. Betul. Betul sebab lelaki ni walaupun Tak faham. dia Okey, kepala dia tak keluarga. faham, dia tak faham. Perempuan ada kuasa memilih. Memilih. Laki ada kuasa menentukan. Menentukan. Okay. Faham. Faham tak faham? Contohnya Faham, macam faham. aku nak dating. Aku nak dating. Salah. Perempuan yang menentukan, laki yang kena pilih. Faham tak? Laki boleh pilih je yang menentukan perempuan. Contoh pergi makan kan. Nak pergi makan ni. Tak nak lah makan situ bosan lah. Pergi tempat lain lah. betul. Perempuan yang menentukan. Terbalik benda ni. Kau faham tak? Faham. Kita tanya nak pergi mana ni? Perempuan yang decide benda tu. Lelaki just boleh pilih je. Kalau perempuan tu tak setuju, kita tak boleh nak argue lah. Kalau duduk tak boleh pilih macam mana? Putus terus kat situ. Aduh. Okey, nampak tak lelaki ni refleks sebab dia senang je nak buat pilihan. Putus. Agak Dia tak ada, dia tak ada. Bukan senang buat bukan dia budak, red flag. Dia putus sebab dia tak nak panjangkan masalah. Alamak. Perempuan ni masalah. Lelaki ni dia suka. Okey, dia buat pemilihan dia buat Okey, putus guys. tu je senang je Kat putus. sini kita nampak yang dia tak pernah faham saya. Yang lelaki memang suka bergurau guys. Bergurau. Weh. Weh, bro. Perempuan mana je yang suka bergurau? Sikit-sikit putus. Hello, man child. Tu kalau perempuan macam tu. putus. Tak usah main Kita saja nak tengok korang sayang kita orang ke tak. Tak, kita saja nak tengok korang pertahankan tak. Kalau korang cakap okey. Nampak sangat mencal. Mengada-ngada. Dia mencal. Okey, lepas ni kita kena tanya dia orang ni, korang nak maskara apa, nak lip matte apa. Betul. Lepas tu tak ada tanya dah nak pakai kasut apa. Pakai lip matte ke apa lepas ni hari ni? Cakap. Mencal kan? Mencal. Statement apa ni? Tak ada kena-mengena. Okey guys, so episode kali ni kita dah sampai ke penghujung dia. Jadi kalau korang suka video-video yang macam ni, panjang tolong cakap dengan orang. Panjang. Okay, kat sini saya nak bagi tahu kat korang, jangan pernah dengar lah apa yang diorang cakap ni, semua tu fake. Dan korang dengar lah apa yang kita Inilah ciri-ciri lelaki yang menutup kesalahan dia. Sekian terima kasih. Kaki spin. Ya. Nampak tak? Ni antara Tak apa lah. dalam 76% nasi spin tu. Okey lah, kita sebagai lelaki, kita minta maaf kalau ada salah silap kat pihak wanita. Okay, so for the last thing, kita pun nak tutup dah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Channel apa? Janganlah marah. dapat benda ni aku nak hentak.